Pada hari Puan Sri berangkat untuk melancong, saya tinggal berdua sahaja dengan Tan Sri di rumah. Tan Sri, Puan Sri ada beritahu saya, kata saya. Katanya, Tan Sri terlalu gagah, sampaikan dia tak larat. Wajah Tan Sri serta-merta berubah tegang. Jadi, Salmah dah ceritakan hal itu pada kamu. Bolehkah saya bantu? Mata Tan Sri terbeliak dan dia terdiam seketika. Aminah, apa yang kamu? Tan Sri pun terseksa, kan? Puan Sri pula selalu mengelak. Ketika itulah saya sedar. Sebab mengapa Puan Sri begitu menderita, saya dapat merasai sendiri betapa hebatnya tenaga dalaman Tan Sri. Betulkah ini lelaki berusia 70 tahun? Semangat dan tenaganya yang meluap-luap dari seluruh tubuhnya tidak ubah seperti lelaki muda. Barulah saya faham mengapa Puan Sri rasa terbeban. Tetapi, saya adalah Aminah, pembantu rumah yang telah berkhidmat selama 10 tahun di kediaman Tan Sri Ismail. Tidak pernah terlintas di fikiran saya akan mengkhianati Puan Sri yang sudah saya anggap seperti keluarga sendiri. Apatah lagi untuk menyangka bahawa satu pilihan impulsif akan mengubah seluruh hidup saya. Nama saya Aminah, berumur 55 tahun. 10 tahun lalu, setelah suami saya meninggal dunia dan saya tinggal sebatang kara, saya mula bekerja sebagai pembantu rumah di kediaman Tan Sri Ismail. Sudah genap 10 tahun saya di sini. Ketika pertama kali bertemu dengan Tan Sri Ismail 10 tahun lalu, usianya 60 tahun, tetapi karismanya begitu luar biasa sehingga sukar dipercayai. Kini, pada usia 70 tahun, beliau masih kelihatan segak dan berwibawa. Isterinya, Puan Sri Salmah, berumur 67 tahun tetapi masih seorang wanita yang anggun dan jelita. Beliau merupakan seorang bekas penyanyi klasik pada zaman mudanya, jadi suaranya masih merdu dan lunak. Pada mulanya, hubungan kami hanyalah antara majikan dan pekerja, tetapi seiring berjalannya waktu, kami menjadi rapat seperti sebuah keluarga. Ketika Tan Sri menjalani pembedahan, saya menemani Puan Sri semalaman di hospital. Mereka juga meraihkan hari lahir saya dan tidak pernah lupa memberikan hadiah setiap kali hari raya. Aminah, terima kasih kerana kamu, rumah ini terasa seperti sebuah rumah yang sebenar. Itulah kata-kata yang sering diucapkan oleh Tan Sri. Namun, selama 10 tahun itu, ada satu perkara yang membuatkan saya tertanya-tanya. Walaupun mereka pasangan yang saling menyayangi, ada sesuatu yang terasa janggal. Apabila malam menjelang, Puan Sri akan masuk ke biliknya terlebih dahulu, manakala Tan Sri sering bersendirian di ruang tamu sehingga lewat malam. Pada musim bunga tahun ini, genap 10 tahun saya bekerja, saya sering melihat Puan Sri kelihatan lebih letih daripada biasa. Tan Sri juga menghabiskan lebih banyak masa di bilik kerjanya sehingga larut malam. Suatu petang, ketika saya sedang mencuci pinggan, Puan Sri datang ke dapur. Aminah, boleh kita bercakap sekejap? Suara Puan Sri kedengaran berbeza, ada nada berat yang tidak pernah saya dengar sebelum ini. Aminah, perkara ini jangan sesekali beritahu Tan Sri. Ini rahsia antara kita berdua saja. Di matanya, terpancar kebimbangan mendalam yang belum pernah saya saksikan. Pada masa itu, saya hanya menyangka ia sekadar sesi luahan perasaan biasa, tetapi saya langsung tidak menduga bahawa kata-kata Puan Sri yang seterusnya akan mengubah sepenuhnya kehidupan saya yang tenang. Kami duduk bersebelahan di sofa ruang tamu. Puan Sri kelihatan sangat berbeza. Wanita yang sentiasa anggun dan tenang itu kini kelihatan menggeletar tangannya. Aminah, janji jangan beritahu sesiapa, terutamanya Tan Sri. Suaranya bergetar. Saya hanya mengangguk dan menanti. Kepercayaan yang dibina selama 10 tahun ada di antara kami. Sebenarnya, ada satu perkara yang sangat membebankan saya dalam perkahwinan ini. Puan Sri mula membuka mulut perlahan-lahan. Pada mulanya, saya sukar memahami apa yang dimaksudkannya. Bukannya suami saya jahat, masalahnya dia terlalu sihat dan bertenaga. Wajah Puan Sri menjadi merah padam. Barulah saya dapat meneka topik apa yang cuba disampaikannya. Walaupun dah masuk usia 70 tahun, suami saya, tenaganya masih kuat macam dulu. Saiznya besar. Saya betul-betul tak tahan lagi. Saya terkejut. Selama 10 tahun saya tinggal di rumah ini, saya tidak pernah membayangkan perkara sebegini. Puan Sri menyambung. Sejak muda lagi dia memang begitu. Tan Sri memang luar biasa dalam semua hal. Dalam perniagaan dan juga hal itu.
Mendengar pengakuan Puan Sri, perasaan saya bercampur baur. Saya berasa kasihan, tetapi pada masa yang sama, timbul rasa ingin tahu yang tidak dapat saya kawal. Benarkah pada usia 70 tahun dia masih begitu bertenaga? Kalau sampai Puan Sri menderita, sehebat manakah dia? Saya mendapati diri saya membayangkan perkara itu dengan lebih jelas, sesuatu yang mengejutkan diri saya sendiri. Aminah, saya tak tahan menanggung beban ini seorang diri. Puan Sri menggenggam tangan saya. Ini bukan perkara yang boleh saya ceritakan pada orang lain. Saya rasa hanya Aminah yang boleh faham. Ketika itu, saya hanya berfikir untuk menenangkan Puan Sri dan memberinya nasihat. Namun, jauh di sudut hati, fikiran lain mula bercambah. Saya yang berusia 55 tahun ini juga seorang wanita yang sudah lama hidup sendirian. Sejak kematian suami, saya telah menutup pintu hati saya untuk hal-hal seperti itu. Tetapi setelah mendengar pengakuan Puan Sri, perasaan yang lama terpendam seakan-akan bangkit semula. Puan Sri, apa kata Puan Sri cuba berbincang dengan Tan Sri? Saya mencadangkan dengan berhati-hati. Kalau boleh berbincang, sudah lama saya lakukannya. Tan Sri tak suka bercakap tentang hal-hal macam ni, keluh Puan Sri. Sudah lebih 40 tahun kami berkahwin, tapi kami tak pernah berbincang secara terbuka tentang perkara ini. Pada saat itu, satu fikiran aneh terlintas di benak saya. Mungkinkah aku boleh bantu? Sudah tentu, pada masa itu saya tidak memikirkan secara spesifik bantuan apa yang boleh saya berikan, hanya ada keinginan sama-sama untuk menyelesaikan masalah keluarga ini. Puan Sri, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Kata-kata itu meluncur dari mulut saya dan saya sendiri terkejut. Puan Sri memandang saya sejenak, kemudian menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas niat baik kamu, Aminah, tapi ini masalah yang perlu kami selesaikan sebagai suami isteri. Perbualan malam itu berakhir di situ, tetapi saya tidak dapat melelapkan mata. Pengakuan Puan Sri terus berlegar di fikiran saya, dan yang paling penting, timbul satu rasa ingin tahu yang baru terhadap Tan Sri. Selepas mendengar pengakuan Puan Sri, saya seolah-olah menjadi orang yang berbeza selama beberapa hari. Walaupun melakukan kerja seperti biasa, fikiran saya sering melayang. Setiap kali melihat Tan Sri, kata-kata Puan Sri akan terngiang-ngiang, begitu bertenaga sehingga tidak padan dengan usianya yang 70 tahun. Ketika menghidangkan kopi kepada Tan Sri pada waktu pagi, saya mula memandangnya dengan pandangan yang berbeza. Memang benar, beliau berbeza daripada lelaki lain seusianya. Bahunya lebar dan tegap, langkahnya juga mantap. Lebih-lebih lagi, renungan matanya yang berkarisma tidak ubah seperti lelaki muda. Aminah, kopi hari ini sedap betul, kata Tan Sri sambil tersenyum. Pada saat itu, saya dapat merasakan muka saya menjadi panas dan merah. Biasanya, saya akan menganggapnya sebagai pujian biasa, tetapi entah kenapa kali ini ia kedengaran berbeza. Terima kasih, Tan Sri. Suara saya kedengaran bergetar lebih daripada biasa. Tan Sri memandang saya dengan riak wajah hairan. Aminah, kamu tak sihat ke? Muka kamu merah. Tak adalah. Cuma... Dapur agak panas, saya berdalih dan segera beredar ke dapur. Apabila saya melihat cermin, muka saya memang merah padam. Apa yang aku buat ni? Saya marah pada diri sendiri. Sepatutnya saya cuba membantu Puan Sri menyelesaikan masalahnya, tetapi sebaliknya saya terjebak dalam fantasi yang aneh. Namun perasaan itu tidak reda walaupun beberapa hari telah berlalu, malah ia menjadi semakin kuat. Pada suatu petang, ketika Puan Sri keluar bertemu rakan-rakannya, Tan Sri sedang bekerja di bilik kerjanya, saya menghantar secawan teh kepadanya. Tan Sri, teh dah siap. Terima kasih, Aminah. Duduklah sekejap, kita minum sama-sama. Ini adalah perkara yang biasa terjadi, tetapi pada hari itu, entah kenapa jantung saya berdegup kencang. Bilik kerja adalah ruang peribadi Tan Sri, jadi suasananya terasa lebih intim. Sejak kebelakangan ini, saya nampak Aminah macam lain sikit. Ada apa-apa yang merisaukan kamu ke? Tan Sri bertanya dengan nada prihatin. Beliau yang telah memerhatikan saya selama 10 tahun, tidak terlepas pandang akan perubahan kecil pada diri saya. Tak ada apa-apa Tan Sri, saya tidak sanggup menyebut tentang perbualan saya dengan Puan Sri. Aminah, kita kan dah macam keluarga. Kalau ada apa-apa, ceritalah. Suara Tan Sri yang lembut itu semakin menggetarkan hati saya. Pada saat itu, satu fikiran berbahaya melintas di benak saya. Kalau Puan Sri begitu menderita, mungkinkah aku boleh bantu? Tetapi saya tidak berani meluahkannya.
Sebaliknya saya berkata, Tan Sri nampak tertekan sejak kebelakangan ini. Nak saya urutkan bahu Tan Sri? Saya sendiri terkejut dengan kata-kata yang keluar dari mulut saya. Selama 10 tahun, saya tidak pernah membuat tawaran seperti itu. Tan Sri juga kelihatan terkejut. Urut bahu, kamu, Aminah. Keheningan seketika menyelubungi kami. Dalam senyap itu, saya risau Tan Sri akan terdengar degupan jantung saya. Baiklah, tolonglah, bahu saya rasa tegang betul sejak kebelakangan ini, Tan Sri mengangguk. Ketika itu, tangan saya mula menggeletar. Saat saya meletakkan tangan di bahu Tan Sri yang lebar, saya terasa seperti terkena renjatan elektrik. Otot bahunya yang padat dan keras terasa di telapak tangan saya. Betulkah dia berumur 70 tahun? Badannya tegap seperti lelaki muda. Ah, leganya. Tangan kamu ni panas, Aminah, kata-kata pujian Tan Sri kedengaran berbeza di telinga saya. Saya mengurut bahunya dengan lebih perlahan dan berhati-hati. Kemudian, sesuatu yang aneh berlaku. Saya dapat merasakan nafas Tan Sri menjadi semakin dalam dan tubuhnya sedikit menegang. Tiba-tiba, kedengaran bunyi pintu depan dibuka. Abang, saya dah balik awal. Itu suara Puan Sri. Saya segera menarik tangan saya dan berundur. Salma, dah balik. Tan Sri juga kelihatan terkejut. Sejak hari itu, wujud satu ketegangan yang aneh antara saya dan Tan Sri. Setiap kali kami bertentang mata, kami akan cepat-cepat mengalihkan pandangan. Perbualan kami juga tidak lagi selancar dahulu. Yang paling penting, saya sedar diri saya sedang berubah. Semuanya bermula dengan niat untuk membantu Puan Sri, tetapi tanpa sedar, perasaan peribadi saya pula yang mula timbul. Hari yang ditakdirkan tiba pada Minggu, Puan Sri berangkat untuk pelayaran bersama rakan-rakan universitinya. Pelayaran itu berlangsung selama 4 hari 3 malam, jadi buat pertama kalinya, hanya saya dan Tan Sri yang tinggal di rumah. Situasi ini tidak pernah berlaku sebelum ini. Pagi itu, saya membuat pilihan yang berbeza daripada biasa. Setelah lama berfikir di hadapan almari, saya memilih sehelai gaun yang labuhnya sedikit di atas lutut, jauh lebih singkat daripada pakaian saya yang biasa. Saya juga menggayakan rambut dan menyembur minyak wangi lebih banyak daripada selalu. Saya sendiri tidak pasti mengapa saya berbuat begitu, tetapi saya mempunyai firasat bahawa hari itu akan menjadi hari yang istimewa. Aminah, hari ini nampak lebih cantik, kata Tan Sri pada waktu pagi. Muka saya serta-merta menjadi merah. Ya ke Tan Sri? Ya. Nampak lain macam. Pakai minyak wangi baru ke? Saya dapat merasakan pandangan Tan Sri meneliti penampilan saya, terutamanya pada skirt saya yang lebih pendek. Ketika menyediakan makan tengah hari, saya melakukannya dengan lebih teliti. Saya hanya memilih menu kegemaran Tan Sri. Aminah, ada hari istimewa ke? Makanan hari ini sedap sangat. Tak adalah. Cuma sebab Puan Sri tiada, jadi saya boleh fokus pada Tan Sri sahaja. Jawapan saya disambut dengan senyuman penuh makna oleh Tan Sri. Menjelang petang, suasana menjadi semakin aneh. Tan Sri sedang menonton TV di ruang tamu dan saya sengaja berlega-lega di sekelilingnya dengan alasan mengemas. Saya sengaja membongkok untuk mengelap meja di hadapannya dan berjengket untuk mengelap tempat yang tinggi. Aminah, cukuplah bekerja tu, rehatlah sekejap. Tak apa Tan Sri, banyak lagi kerja nak buat. Puan Sri pun tiada, apa yang nak disibukkan sangat. Mari duduk sini, kita tonton TV sama-sama. Tan Sri menunjuk ke arah sofa. Saya berpura-pura teragak-agak sejenak sebelum duduk. Saya sengaja membetulkan gaun saya agar ia ternaik sedikit. Saya duduk lebih dekat dengan Tan Sri berbanding biasa. TV sedang menayangkan filem lama, tetapi saya langsung tidak dapat menumpukan perhatian. Kehadiran Tan Sri terlalu kuat. Bau minyak wangi maskulinnya yang lembut dan kehangatan tubuhnya dapat saya rasai. Saya menyilangkan kaki, menyebabkan gaun saya ternaik lagi, dan saya sedar pandangan Tan Sri terarah ke situ. Aminah. Tan Sri tiba-tiba memanggil nama saya. Selama 10 tahun ni, terima kasih banyak-banyak. Kerana Aminah, rumah ni terasa seperti sebuah rumah. Saya yang patut berterima kasih, Tan Sri, sebab layan saya macam keluarga. Keluarga. Tan Sri mengulangi perkataan itu. Memang kita macam keluarga. Kadang-kadang lebih selesa dan lebih berharga daripada keluarga sendiri. Ketika itu, secara impulsif saya membuka mulut. Tan Sri. Kebelakangan ini Tan Sri banyak menderita, kan? Menderita? Sebab hubungan dengan Puan Sri. Wajah Tan Sri serta-merta menjadi tegang. Macam mana Aminah tahu?
Puan Sri yang ceritakan pada saya. Katanya, Tan Sri terlalu gagah. Sampaikan dia tak larat. Keheningan yang panjang menyelubungi kami. Jadi, Salmah dah ceritakan hal itu, kata Tan Sri sambil mengeluh berat. Sebenarnya, saya pun banyak berfikir. Sejak usia kami meningkat, saya perasan Salmah semakin mengelak. Mesti Tan Sri terseksa. Saya mendekati Tan Sri dengan berhati-hati. Dah lebih 40 tahun hidup bersama, tapi sejak bila entah, saya rasa dia mula terbeban. Tan Sri kan masih sihat dan bertenaga, mesti ada keperluan batin yang perlu dipenuhi. Mendengar kata-kata saya, Tan Sri memandang saya. Bolehkah saya bantu? Selepas meluahkannya, saya sendiri terkejut. Apa yang aku cakapkan ni? Mata Tan Sri terbeliak dan dia terdiam seketika. Aminah, apa yang kamu? Tan Sri pun terseksa kan? Puan Sri pula selalu mengelak. Mendengar kata-kata saya, Tan Sri mengeluh panjang dan kelihatan berfikir. Kemudian, beliau menggenggam tangan saya dan kami berdiam diri untuk seketika. Betul ke ni tak apa-apa? Suara Tan Sri bergetar. Tak apa, tiada siapa akan tahu. Ini rahsia kita berdua saja. Saya merapatinya lagi. Nafas Tan Sri yang berat kedengaran dan bau minyak wangi saya bercampur dengan haruman maskulinnya memenuhi ruang udara. Tan Sri perlahan-lahan menyentuh wajah saya. Tan Sri pun mahukannya, kan? Saya pun sama. Tan Sri perlahan-lahan menyentuh wajah saya. Kehangatan telapak tangannya yang sedikit kasar terasa di pipi saya. Kamu betul-betul tak apa-apa? Ya, saya tak apa-apa. Tan Sri menarik saya mendekatinya dengan perlahan. Dalam jarak yang rapat itu, saya dapat merasakan kehangatan tubuhnya. Bau minyak wanginya bercampur dengan haruman saya. Tangannya melingkari pinggang saya dan saya menyandarkan diri di dadanya yang bidang. Kehangatan tubuhnya yang tegap dan hangat terasa menembusi pakaian saya. Dan ketika itulah saya sedar sebab mengapa Puan Sri begitu menderita. Saya dapat merasai sendiri betapa hebatnya tenaga dalaman Tan Sri. Betulkah ini lelaki berusia 70 tahun? Semangat dan tenaganya yang meluap-luap dari seluruh tubuhnya tidak ubah seperti lelaki muda. Barulah saya faham mengapa Puan Sri rasa terbeban. Tetapi bagi saya, ia adalah satu debaran. Perasaan yang telah lama saya lupakan kini hidup kembali. Di bawah sinaran matahari petang yang hangat, kami saling merasai kehadiran satu sama lain sepenuhnya. Entah berapa lama masa berlalu, kami saling berpandangan dan tersenyum dalam diam. Tan Sri membetulkan rambut saya yang sedikit kusut. Aminah, kamu tak menyesal? Tak. Sekarang barulah saya faham apa yang Puan Sri maksudkan. Mendengar kata-kata saya, Tan Sri tersenyum pahit. Nampaknya ia terlalu berat untuk Salmah. Tapi bagi saya, tak apa. Malah, saya suka. Tan Sri menggenggam tangan saya dengan erat. Rasa bersalah mula menyelubungi saya, tetapi pada masa yang sama, saya tidak menyesal. Apa akan jadi selepas ini? Malam itu, saya tidur dengan hati yang bercampur baur. Selepas malam itu, saya menjadi orang yang berbeza. Setiap kali melihat cermin, wajah saya kelihatan berlainan. Saya tidak pernah menyangka akan merasai perasaan sebegini pada usia 55 tahun. Tan Sri juga begitu. Setiap kali kami berselisih pada waktu pagi, kami berasa kekok, tetapi pada masa yang sama, wujud satu ikatan istimewa. Aminah, semalam kamu okey? Tan Sri bertanya dengan berhati-hati. Ya, saya okey. Sebenarnya, perkataan okey tidak cukup untuk menggambarkannya. Ia terlalu indah. Perasaan sebagai seorang wanita yang telah lama saya lupakan kini hidup kembali. Namun, pada masa yang sama, rasa bersalah juga menebal. Saya terseksa dengan fikiran bahawa saya telah mengkhianati Puan Sri. Tan Sri, rasanya kita tak patut buat macam ni kan? Saya meluahkan kebimbangan saya. Bukannya saya tak fikir macam tu, tapi... Tan Sri berhenti sejenak. Tapi apa? Hubungan saya dengan Salmah sudah lama tidak seperti dulu. Boleh dikatakan kami macam orang asing saja. Kata-kata Tan Sri membuatkan perasaan saya bercampur baur. Di satu sisi, saya berasa lega, tetapi di sisi lain, saya merasakan tanggungjawab yang lebih besar. Petang itu, Puan Sri pulang dari pelayarannya. Aminah, macam mana sepanjang saya tiada? Puan Sri bertanya dengan wajah ceria. Macam biasa saja, Puan Sri. Saya risau Puan Sri dapat mengesan kepalsuan dalam jawapan saya, tetapi Puan Sri terlalu asyik bercerita tentang percutiannya, sehingga tidak mengesyaki apa-apa.
Malam itu, rutin harian kembali seperti biasa. Namun, suasana antara saya dan Tan Sri telah berubah sepenuhnya. Setiap kali kami bertentang mata, kenangan malam itu pasti akan terlintas kembali. Beberapa hari kemudian, Tan Sri memanggil saya secara peribadi. "Aminah, boleh datang ke bilik kerja sekejap?" Di bilik kerja, Tan Sri berkata dengan wajah serius, "Apa pendapat kamu tentang hari itu?" Saya tak tahu. Perasaan saya benar-benar bercampur baur. Terus terang saya katakan, saya tak menyesal, malah saya berterima kasih. Pengakuan Tan Sri semakin menggetarkan hati saya. Saya tak pernah sangka akan ada hubungan sebegini dengan Aminah yang sudah saya anggap macam keluarga selama 10 tahun. Tapi, saya tak rasa ia sesuatu yang buruk. Tan Sri, sudah tentu saya rasa bersalah pada Salmah, tapi perkahwinan kami sudah lama berakhir. Kata-kata Tan Sri seolah-olah memberi kelegaan kepada saya. Kalau begitu, apa yang patut kita buat? Kita kena berhati-hati. Saya tak nak lukakan hati Salmah. Maka, bermulalah hubungan rahsia kami. Setiap kali Puan Sri keluar, kami akan secara semula menjadi rapat. Pada mulanya, saya fikir ia hanyalah tarikan fizikal semata-mata. Tetapi seiring berjalannya waktu, perasaan yang lebih mendalam mula bercambah. Usia Tan Sri yang 70 tahun langsung tidak terasa. Malah, beliau lebih menawan daripada lelaki muda. Ketenangan dan sikap prihatin yang datang dari pengalamannya benar-benar memikat hati saya. Aminah, saya tak sangka akan merasai perasaan sebegini pada usia ini. Nampaknya, Tan Sri juga merasakan perkara yang sama. Saya pun begitu, Tan Sri. Sejak suami saya meninggal, saya tak pernah terfikir tentang hal-hal macam ni lagi. Kami menjadi makna baru dalam hidup masing-masing. Beberapa bulan berlalu dan hubungan kami menjadi semakin mendalam. Ia melangkaui hubungan fizikal semata-mata dan menjadi satu ikatan emosi yang sebenar. Tan Sri menceritakan tentang perniagaannya dan berkongsi kenangan zaman mudanya dengan saya. "Aminah, saya rasa saya sangat bertuah," kata Tan Sri pada suatu petang sambil menggenggam tangan saya. "Kenapa Tan Sri cakap macam tu?" "Sebab pada usia ini, saya dapat bertemu dengan orang seperti kamu. Kamu buat saya merasai cinta sekali lagi." Apabila mendengar perkataan cinta, jantung saya berdegup kencang. Saya juga merasakan perasaan yang lebih daripada sekadar simpati atau rasa ingin tahu. Saya pun, Tan Sri, terima kasih kepada Tan Sri. Saya dapat menemui sisi baru diri saya. "Ya ke? Sisi yang mana?" "Sisi sebagai seorang wanita. Saya dah lama lupakan semua tu." Pengakuan saya disambut dengan senyuman hangat oleh Tan Sri. "Aminah, kamu seorang wanita yang sangat cantik. Usia tak penting." Setiap kali mendengar kata-kata itu, saya rasa seperti bunga yang sedang mekar. Keyakinan diri sebagai seorang wanita yang telah lama hilang kini kembali. Namun, semakin saya gembira, semakin besar rasa bersalah saya terhadap Puan Sri, terutamanya apabila Puan Sri semakin bergantung pada saya. "Aminah, sejak kebelakangan ini saya rasa gembira sangat," kata Puan Sri pada suatu hari. "Ya ke? Syukurlah. Sejak saya ceritakan masalah saya pada kamu, hati saya rasa lebih lapang." Mendengar kata-kata Puan Sri, perasaan saya bercampur baur. Puan Sri mendapat ketenangan dengan meluahkan masalahnya kepada saya, sedangkan saya pula menjalin hubungan dengan punca masalahnya, iaitu Tan Sri. Situasi ini membuatkan saya menjadi lebih berhati-hati. Di hadapan Puan Sri, saya cuba berlagak lebih semula jadi daripada biasa dan hubungan saya dengan Tan Sri dijaga dengan lebih cermat. Tetapi, perasaan adalah sesuatu yang sukar disembunyikan. Menjelang akhir musim panas, krisis melanda hubungan rahsia kami. Puan Sri mula mengesan perubahan halus antara kami berdua. "Aminah, kamu nampak lain macam sekarang." "Ya ke, Puan Sri? Muka kamu nampak lebih berseri dan Tan Sri pun nampak lebih ceria daripada dulu. Daya pemerhatian Puan Sri memang tajam. Kamu berdua ada rancang apa-apa ke? Macam parti kejutan ke?" Puan Sri menyangka kami sedang merancang sesuatu yang menyeronokkan, tetapi setelah melihat reaksi kami yang kekok, beliau mula berfikir lain. "Atau kamu berdua ada kerap berbincang tentang sesuatu?" Beliau belum pasti, tetapi sudah mula mengesyaki ada sesuatu yang tidak kena. Petang itu, saya sampaikan kata-kata Puan Sri kepada Tan Sri. "Salmah dah cakap macam tu." Wajah Tan Sri juga menjadi serius. "Kita kena lebih berhati-hati. Salmah tu memang cepat sedar." "Apa yang patut kita buat?"
Untuk sementara waktu ni, kita kena lebih berwaspada, berlagak macam biasa. Beberapa hari berikutnya, saya menjadi semakin cemas. Suatu hari, ketika saya sedang mencuci pakaian, Puan Sri melihat saya dan berkata, "Aminah, Tan Sri kerap bersenam ke sekarang?" "Bersenam?" "Ya." Baju dalamnya nampak lebih kerap ditukar berbanding biasa. Pada saat itu muka saya menjadi merah padam. "Oh, mungkin sebab cuaca panas sekarang." "Puan Sri." "Ya ke? Mungkin dia rajin jaga kesihatan, walaupun dah berumur." Puan Sri nampaknya tidak mengesyaki apa-apa, tetapi saya berpeluh dingin. Sejak hari itu, kami menjadi lebih berhati-hati. Kadang-kadang Puan Sri akan memerhatikan kami dengan teliti, tetapi nampaknya beliau masih belum pasti. "Suasana rumah ni rasa lain macamlah," Puan Sri pernah menggumam sendirian. Tetapi beliau seolah-olah tidak tahu apa puncanya. Keadaan ini berlarutan selama kira-kira seminggu. Suatu hari, Tan Sri memanggil saya. "Aminah, rasanya kita kena hentikan semua ni." "Ia adalah satu permintaan yang mengejut. Kenapa tiba-tiba, Tan Sri?" "Salmah dah mula syak. Kalau berterusan macam ni." Suara Tan Sri penuh dengan kebimbangan. "Aminah, saya pun terseksa, tapi saya tak nak lukakan hati Salmah." Jauh di sudut hati, saya juga berfikir perkara yang sama. Saya sentiasa bimbang tentang berapa lama hubungan ini boleh bertahan. Jadi, Tan Sri betul-betul nak tamatkannya. Rasanya itu yang terbaik untuk kita berdua. Tan Sri menggenggam tangan saya dan berkata, "Aminah, terima kasih kerana membuatkan saya merasai perasaan ini di usia sebegini." "Saya yang patut berterima kasih, Tan Sri." "Maka, hubungan singkat kami pun berakhir." "Ia adalah keputusan yang kami buat sendiri setelah merasakan bahaya." Walaupun ada rasa kecewa, saya juga berasa lega. Sekurang-kurangnya, saya tidak perlu lagi terseksa dengan rasa bersalah. Sejak hari itu, kami kembali kepada hubungan asal sebagai pembantu rumah dan majikan. Namun, setiap kali kami berselisih, masih ada sesuatu yang istimewa terpancar di antara kami. Sudah 3 bulan berlalu sejak kami menamatkan hubungan itu. Beberapa hari pertama terasa sangat kekok. Setiap kali bersemuka dengan Tan Sri, saya tidak tahu bagaimana harus bersikap. Tetapi lama-kelamaan, kami perlahan-lahan kembali kepada hubungan yang lama. Puan Sri nampaknya tidak tahu apa yang sebenarnya berlaku antara kami. Beliau mungkin hanya merasakan ada sesuatu yang aneh dengan suasana ketika itu. "Aminah, Tan Sri nampak lebih pendiam sekarang," kata Puan Sri pada suatu hari. "Ya ke?" Saya tak perasan pula. Dulu kadang-kadang dia senyum seorang diri, tapi sekarang dah tak nampak macam tu lagi. Hati saya sedikit sakit mendengarnya. Nampaknya Tan Sri juga berasa kecewa hubungan kami telah berakhir, tetapi saya percaya ini adalah pilihan yang tepat. Kehidupan kembali tenang seperti biasa. Pagi-pagi saya menghidangkan kopi untuk Tan Sri, menemani Puan Sri ke pasar. Saya kembali melakukan rutin yang telah saya lakukan selama 10 tahun. Cuma ada satu perkara yang berubah, hati saya. Pengalaman merasai kembali perasaan sebagai seorang wanita pada usia 55 tahun telah mengubah saya. Saya menemui semula debaran dan kegembiraan yang telah lama saya lupakan. Kadang-kadang, saya dan Tan Sri akan terserempak secara tidak sengaja, di koridor, di ruang tamu atau di taman. Setiap kali itu berlaku, kenangan lalu akan terlintas di mata kami. "Aminah, apa khabar sekarang?" "Saya baik, Tan Sri." "Tan Sri pula?" "Saya pun baik." Walaupun perbualan itu singkat, ia mengandungi banyak makna. Kami saling merindui, tetapi kami juga tahu bahawa menjaga jarak ini adalah perkara yang betul. Puan Sri juga melayan saya seperti biasa. Walaupun hubungan istimewa saya dengan Tan Sri telah berakhir, kasih sayang saya terhadap keluarga ini tidak pernah berubah. Kini, saya menjalani kehidupan yang benar-benar tenang. Namun, ada satu perbezaan berbanding dahulu. Setiap kali saya melihat cermin, wajah saya kelihatan berbeza. Saya kelihatan lebih bertenaga dan yakin, seolah-olah usia 55 tahun tidak menjadi halangan. Pengalaman singkat itu telah memberi saya semangat baru. Kadang-kadang saya teringat kembali saat itu. Tetapi pada masa yang sama, saya juga berasa malu. Kerana pada akhirnya, saya telah menjalin hubungan dengan suami orang lain. Itu adalah tindakan impulsif pada usia 55 tahun. Ketika itu, saya mungkin terpengaruh oleh rasa sunyi dan ingin tahu. Apabila difikirkan semula, saya sedar itu adalah pilihan yang salah.
Saya tidak dapat memadam sepenuhnya rasa bersalah terhadap Puan Sri. Walaupun beliau tidak tahu, hakikatnya saya telah mengkhianatinya. Oleh itu, sekarang saya cuba bekerja dengan lebih tekun. Dengan niat untuk menebus kesalahan, saya menjaga keluarga ini dengan lebih baik. Saya telah berjanji pada diri sendiri untuk tidak akan melintasi batas itu lagi dengan Tan Sri. Walaupun sudah berusia, kita tidak boleh kehilangan pertimbangan. Kini, kami masing-masing menjalani hidup di tempat kami. Saya menjalankan tugas sebagai pembantu rumah, hari demi hari. Walaupun saya telah melakukan kesilapan, saya percaya saya telah kembali ke jalan yang benar. Inilah kisah sebenar tentang kesalahan yang telah saya lakukan. Agar perkara seperti ini tidak berulang lagi, hari ini saya, Aminah, pembantu rumah di kediaman Tan Sri Ismail, akan terus setia menjalankan tugas saya,